Apa akan terlompat ke dalam fikiran saudara-saudari apabila kita berbincang tentang China? Mungkin kungfu, opera Beijing. Apabila bercakap tentang remaja generasi Z di China, apa akan terlompat ke fikiran anda? Remaja generasi Z adalah melahir dari tahun 1996 hingga tahun 2006. Kini, mereka lebih mengambil perhatian terhadap kesihatan masing-masing, khasnya melalui kaedah-kaedah tradisional. Selain daripada minum air wolfberry, remaja generasi Z pun bermula mengambil cara-cara tradisional seperti merendam kaki dalam air. Pagi-pagi awal, selepas membangun, saya sentiasa melakukan Tai Chi di taman. Setiap kali apabila saya selesai Tai Chi, saya akan rasa energetik. Ini sop plum. Minuman sedap ini diperbuat daripada beberapa bahan herba, iaitu plum kaya hitam, kulit tangerin, hawthorn, roselle, licorice dan mint. Kini, bagi remaja generasi Z, minuman plum masam sudah seperti teh susu, telah menjadi pilihan pertama remaja generasi Z untuk menghilangkan dahaga pada hari-hari. Bukan sahaja minuman plum masam, tetapi juga bekam, akupunktur, penetapan tulang, tolak belakang, dan baduanjing. Remaja generasi Z telah meluaskan penjagaan pengekalan kesihatan kepada semua aspek dalam kehidupan. Remaja generasi Z bukan sahaja mengambil semula cara-cara kesihatan tradisional dalam kehidupan seharian diri sendiri, tetapi juga melalui pelbagai cara secara peribadi mengambil bahagian dalam mewarisi dan mempromosikan warisan budaya ini. Hubungan persahabatan antara Malaysia dengan China yang bersejarah 1000 tahun. Budaya perubatan tradisional China telah diperkenalkan ke Malaysia seawal akhir abad ke-18 dan awal abad ke-20 apabila orang Cina bergerak berhijrah ke Malaysia. Bertahun-tahun pembangunan di Malaysia, selain orang Cina yang mempercayai perubatan tradisional China, semakin ramai orang dari semua kumpulan etnik menerima perubatan tradisional China. Persekutuan Persatuan Tabib Perubatan Tradisional Cina dan Akupunktur Malaysia telah melancarkan klinik percuma dalam masyarakat Melayu sejak 2015. Menarik ratusan orang Melayu datang untuk mendapatkan rawatan setiap kali. Pada masa ini, perubatan tradisional China semakin diterima dan digemari oleh semakin ramai orang di Malaysia. Hai, nama saya Nur Ain Salsabila binti Muhammad Ridwan dari kos pengajian Melayu tahun pertama. Apabila generasi muda Cina menyebarkan budaya perubatan tradisional mereka dalam pelbagai saluran internet, oleh itu kami dapat mengenali dan menghayati budaya tersebut dan dengan lebih mendalam, dan saya dapat mengembangkan minat untuk mengetahui lebih jelas tentang perubatan tradisional Cina. Oleh itu saya juga dapat menyebarkan kepada rakan-rakan dan keluarga saya tentang perubatan tradisional di China. Perubatan tradisional China adalah sebahagian penting dalam budaya tradisional China yang unggul. Dari zaman dahulu hingga sekarang, konotasi mendalam dan meluas. Seawal tahun 2015, Presiden Xi Jinping dengan jelas menyatakan bahawa perubatan tradisional China adalah khazanah sains China kuno dan kunci kepada rumah harta karun tamadun China. Beliau terus menekankan bahawa kami harus mewaris, membangunkan dan menggunakan perubatan tradisional China dengan baik. Kita harus menulis lembaran baru dalam perjalanan besar membina China yang sihat dan merealisasikan impian China ke arah kebangkitan gemilang nusa dan bangsa. 坚持中西并重，传承发展中医药事业。 Kini, remaja generasi Z sedang bekerja keras untuk mempelajari ilmu pengetahuan perubatan tradisional China untuk menerapkan dalam kehidupan seharian, untuk mempromosikannya ke seluruh dunia dan memberitahu cerita China secara terang kepada seluruh dunia.